Assalamualaikum bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nashkuru lillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zatin hamlin hamlaha. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ أَمَّا بَعْدُ. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Kamu akan melihat ibu-ibu yang menyusukan anaknya, dia lupa anak dia susu. Ibu-ibu yang mengandungkan anaknya, anaknya gugur, dia lupa kandungannya gugur. Manusia pada ketika itu dalam keadaan mabuk. Sebenarnya mereka bukan mabuk, tetapi azab Allah lah yang sangat dahsyat. Yang saya kasih pengacara majlis yang berusaha pengurusi Badan Kebajikan Masyarakat At-Taif, adapun pakat Ustaz Jamaluddin bin Ahmad, pengulu, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ni saya dapat bersama dengan tuan-tuan daripada Pulau Pinang. Saya bawa kereta bertolak pukul 7 sampai dekat Tol 8.10 tepat. Berapa saya lari? Bukan 110, 180. Sebab supaya tak kena AES. Tuan-tuan, selepas ni saya akan terus. Pagi esok saya ada ceramah di Setapak, kuliah subuh, tuan-tuan. Lepas kuliah subuh baca khutbah di masjid sekolah vocational di Shah Alam. Lepas tu patah balik pula, saya ada ceramah malam esok di Manjung. Lepas Manjung tolak balik. Kemudian hari Sabtu, hari Ahad, Isnin, Selasa sampai 31 ke Singapura. Lagi kuat, lagi laku. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini nak sambut cinta Nabi. Kenapa kita nak lahirkan cinta Nabi? Saya nak cerita satu cerita. 2 tahun dah peristiwa ini berlaku. Saya duduk di rumah, tiba-tiba ada orang telefon. Ustaz, boleh tak mai rumah Pak Cik ni? Rupanya Pak Cik ni seorang Indonesia, dipanggil Pak Man ataupun Bong Man. Rupanya Pak Man ni tuan-tuan, dia balik lepas sembahyang subuh berjamaah di masjid. Kemudian sampai di rumah, dia tak larat, dia mati depan isteri dia. Jadi tak ada siapa nak kendali jenazah. Mereka telefon saya, Ustaz, tolonglah Ustaz, kami nak mandi jenazah ni, nak urus jenazah, tolonglah Ustaz. Saya pun tengok 2-3 orang, saya pun nak tolonglah, minta 5 orang pergi rumah Pak Cik lah, kami panggil Pak Man. Sampai rumah Pak Cik ni tuan-tuan, Masya Allah, saya tengok mayatnya dalam keadaan senyum aja. Saya pun kata kawan-kawan saya, mari kita uruskan jenazah ni. Kami mandi jenazah ni, dah siap. Ya Allah, mudahnya tuan-tuan ketika dimandikan. Mayatnya begitu lembut, begitu mudah nak kendali. Dah siap mandi jenazah, angkat jenazah tersebut, letak di atas kain kapan, kemudian nak dikapan. Ketika nak dikapan, kami biarlah muka ini terdedah supaya anak dia 3 orang nak cium, isteri dia nak cium. Tak ada masalah tuan-tuan. Kalau kita isteri nak cium suami, silakan. Kalau suami nak cium isteri, silakan. Kerana apa? Tapi kena ingat, isteri bila cium suami dalam wuduk, isteri yang batal wuduk. Mayat dah tak ada masalah tuan-tuan. Jadi saya panggil lah anak-anak, marilah nak tengok, nak cium isteri, silakan. Ketika isteri dia nak cium jenazah suami ni, dia tengok muka saya. Ustaz, suami saya kenapa tak lap? Kenapa air penuh di muka dia?
Saya pun mungkin saya terlupa lap, saya pun ambil kapas, saya lap. Ketika dah habis lap, kemudian isteri dia tengok lagi, "Ustaz, ini bukan air biasa Ustaz, ini peluh Ustaz." Saya tengok-tengok, ya Allah, mungkin rahmat turun dekat suami kakak. Saya pun ambil dah lap, saya ambil kain kapas, letak. Kemudian saya tutup jenazah ni. Bila dah tutup siap, saya pun terfikir macam mana nak bawa pergi masjid, sebab tak ada orang nak usung. Tiba-tiba datang seorang pakcik berhenti. "Ustaz, kenapa rumah ni ramai sangat? Rumah Pak Man ni." "Pak Man dah meninggal." "Tak apa Ustaz, nak usung tak ada orang?" "Tak ada." "Bawa jenazah masuk dalam van saya." Saya pun bawalah jenazah usung masuk dalam van, bawa pergi masjid. Sampai di masjid, kami semayang dalam 5-6 orang. Dah habis semayang, bawa masuk dalam kubur. Kemudian kalih jenazah arah kiblat, timbus. Dah siap, saya baca talqin. Dah habis baca talqin, saya panggil isteri dia. "Kakak, tolong datang sekejap." Dia pun duduk. Saya tanya, "Kakak, apa amalan suami kakak?" Dia kata, "Kenapa Ustaz? Suami saya teruk ke Ustaz? Jahat ke Ustaz?" "Tak, suami kakak, saya tengok mukanya berpeluh. Rahmat turun. Apa amalan suami kakak?" Dia kata, "Ustaz, saya hidup dengan dia dah 26 tahun. Saya tak pernah tengok tiap-tiap malam dia tinggal solat tahajud." Maksud dia tiap-tiap malam solat tahajud. Adik-adik bro, kita terkejut kencing, tapi tak solat. Tu pun kita dok rasa aku jamin masuk syurga Allah. Dia tiap-tiap malam solat tahajud. Saya tanya lagi. Dia keluarkan, dia pergi kat kereta, dia keluarkan satu naskah Al-Quran. Naskah itu telah dijahit dengan tali tangsi, tali mengail tu. Kemudian Quran itu hampir nak hancur. Setiap ayat ini ada tanda-tanda dia. Dia kata, "Ustaz, suami saya akan membaca Quran sebelum tidur dan selepas subuh. Dia baca Quran sampai Quran nak hancur. Quran kita duduk di atas alang, anai-anai makan sampai hancur. Bukan kita baca sampai hancur." Saya tanya lagi, ada lagi. "Ustaz, suami saya sebelum tidur, dia akan baca satu ayat." Saya pun, "Ayat apa?" "Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta." Saya pun tengok, apa ayat ni? Rupanya ayat ini dalam Al-Azkar Imam Nawawi. Di last kali ayat itu ditulis, Nabi kata apa? "Sesiapa yang membaca pada malamnya, kemudian dia mati pada esok pagi, dia mati dalam fitrah, tak ada dosa." Saya kata, "Ya Allah, mulai daripada hari itu, saya ambil kertas tersebut, sebelum tidur saya akan baca ayat ni." Rupanya ayat ini diamal oleh Nabi. Saya tanya lagi apa? Lagi kakak, lagi. Ustaz, dia keluarkan daripada poket dia. Rupanya tuan-tuan, buah tasbih. Buah tasbih tu dia kata, "Ustaz, saya kahwin dengan suami saya, buah tasbih ini besar ini. Dia berzikir 26 tahun, telah diganti akan tali hampir 6-7 kali. Dah jadi manik-manik yang kecil. Dah jadi manik kecil dah." Saya kata, "Ya Allah, dia berzikir sampai buah tasbih besar ini jadi kecil." Masya Allah, kita buat tasbih kita duduk tepi pintu, tak pernah pegang. Tu pun rasa aku jamin masuk syurga, ya Allah. Lagi, cerita lagi. "Ustaz, suami saya ni Ustaz, dia keluarkan satu kayu sugi. Apa ni? Sebelum suami saya nak sembahyang, dia akan bersugi. Amal sunnah Nabi." Saya kata selalu buat tiap-tiap kali. Sebab itu masa saya nak ke bumi, nak mandi jenazah, gigi dia masih ada. Gigi dia masih elok, berseri, putih. Tengok orang yang alim ni, dia tahu kan, sebelum sembahyang dia bersugi. Lagi saya nak, "Ustaz, dia mati Ustaz lepas solat subuh balik daripada sembahyang berjamaah. Dia mati Ustaz masih pakai serban. Dia mati Ustaz, dia lemah-lemah depan mata saya, dia jatuh. Saya riba dia sebut Allah, kemudian meninggal Ustaz. Allah." Lagi, apa amalan dia? "Ustaz, dia sentiasa pakai sorban." Lagi, "Ustaz, suami saya tak ada kerja apa. Dia tanam sayur, kangkung." Kangkung.
tanam sayur kangkung, tanam sayur sawi, tanam bayam. Orang datang, Pak Man, kangkung RM2. Dia ambil kangkung, dia ikat, dia bagi. Orang bagi RM2. Dia kata apa? Tak payah bagi duit. Dia kata, kenapa Pak Man? Pak Man bukan kerja apa? Ambillah. Kamu balik, kamu buat sayur akan kangkung tersebut, kamu baca bismillah, aku dapat pahala. InsyaAllah. Bagi free. Free tuan-tuan, harga murah pun free. Datang bayam RM5. Dia ambil, nah bagi RM5. Tak bayar. Kamu buat sayur dengan bayam tersebut, kamu baca bismillah, aku dapat pahala. Masya Allah. Dia mati tuan-tuan pada pagi subuh. Pagi subuh, lepas solat subuh, dalam keadaan masih berwudu. Dia mati pula tuan-tuan, sebut Allah. Dia mati pula. Subuh itu ialah pagi Jumaat tuan-tuan. Masya Allah. Kita nak kata apa orang macam ni? Orang yang mengamalkan sunnah Nabi, yang ikut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mati dia dalam keadaan yang baik tuan-tuan. Sebab tu pakcik-pakcik, tuan-tuan yang dikasih adik-adik sekalian, kita buat program malam ni nak cinta Nabi. Dia cinta Nabi macam mana? Dia amal saban, dia amal akan suri. Tuan-tuan tengok, mati dia, isteri dia bagi tahu sebut Allah, Ustaz. Saya tengok muka dia berseri, senyum aja. Tengok, kita nak cinta Nabi macam mana? Nabi dah tak ada tuan-tuan. Tapi Nabi SAW disebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Muhammad rahmat sekalian alam. Sebab tu saya cerita dalam YouTube, kalau tak ada Nabi Muhammad, siapalah saya ni? Saya ada anak murid saya, kan? Saya kenal lah anak murid saya ni. Saya selalu cerita di sekolah, saya nampak muka Melayu, sebenarnya bukan keturunan Melayu. Makcik, keturunan Siam makcik. Nama saya Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun bin Haji Syafi'i. Haji Syafi'i bin Haji Awang Muhammad. Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq. Haji Ishaq bin Tok Mengketi. Tok Mengketi bin Vijot. Keturunan Siam ni, perut hijau ke biru saya pun tak tahu lah. Ni, tapi kerana Tok Mengketi ni tak masuk Islam, Tuhan buka hidayah. Selepas Tok Mengketi namanya ditukar, masuk Islam, nama Abdul Rahman. Alhamdulillah tuan-tuan, nama Abdul Rahman. Kalau tak masuk Islam, hari ni saya datang bukan Abdullah Khairi. Tahu tak nama apa? Songsak Predik. Adik-beradik bonsak posana hadap mimpin bintang tu. Hari ni saya datang bukan pakai jubah, bukan pakai serban. Tahu pakai apa? Hak warna oranye tu. Pusing. Lepas tu selang ke atas. Lepas tu 3 line. Tok Sami. Tapi kerana Nabi Muhammad, saya Islam, nama Abdullah Khairi. Apa maksud Abdullah Khairi? Hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku. Isteri saya pula bukan Melayu, keturunan mamak. Tuan-tuan tahu tak mamak? Mamak yang cakap, lama tak jumpa, jangan balik cek. Cakap sepatah, golek 5 patah. Macam Pak mentua saya Tok Imam. Dia nak angkat nikah, dia dapatkan menantu apa Tok Imam. Tok Imam duduk tepi. Saya nak angkat nikah menantu saya. Dia pegang tangan saya tu, uzawujuka. Dia kata, Pak, awak kepala golek. Dia kata, kalau tak golek tak keluar. Dia kata, uzawujuka amarallahu bi min imsakin aw bil ma'ruf. Aku nikahkan dia kau berwakil wali, kan aku dah habis. Saya pun aku terima nikahnya golek juga. Dah habis terima, saya cium tangan Pak mentua saya. Saya cium pipi dia, cot. Dia kena cium. Oh, teriak tu Takkan tuan-tuan tak tahu mamak teriak macam hudu. Oh, saya kata, Pak, awak dah teriak. Dia kata apa? Aku ada 13 orang anak, seorang pun tak pernah cium pipiku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Tu strategi tuan-tuan. Ni nampak ni, isteri saya keturunan Mama Nur Hafizah binti Mama Ishaq. Lepas tu Mama Hashim. Lepas tu Mama Kuti. Lepas tu Mama Maidin. Tu Mama apa saya orang tak tahu. Isteri saya Mama, saya Siam. Siam campur Mama jadi Semak. Anak saya Semak habis. Tapi kerana Nabi Muhammad, saya Islam, isteri saya Islam. Itu nama rahmat tuan-tuan. Rahmat daripada Nabi SAW. Kalau kata tak Islam, nerakalah tempat saya, penghujung hayat saya. Sebab tu kita kena bersyukur. Kita buat sambutan cinta Nabi. Cinta Nabi macam mana? Kita cinta Nabi pada maulid Nabi. Kita cinta Nabi Isra' Mi'raj. Kita cinta Nabi bila ada selawat. Ya Hanana, Ya Hanan. Allah, semua pekat tau. Semangat tau. Habis-habis Ya Hanana lain belah kau ben. Tuan-tuan,
cinta Nabi bukan pada satu tempat masa tertentu. Cuba tuan-tuan tengok. Ada seorang sahabat, saya cerita dalam YouTube, cinta Nabi. Kalau tuan-tuan type dalam YouTube, cinta Nabi, Ustaz Abdullah Khairi. Banyak cerita saya. Cerita saya ini, saya ambil dalam Kisahus Sahabah. Bagaimana seorang sahabat cinta Nabi macam mana? Ada seorang sahabat, namanya apa tuan-tuan? Namanya Jabir bin Abdullah. Jabir ni tuan-tuan dalam peperangan Khandaq, dia bersama dengan Nabi. Ketika Nabi SAW nak gali parit, Nabi akan sinting baju dia, ikat. Nabi turun gali parit bersama-sama. Itulah namanya pemimpin melalui teladan. Pemimpin turun gali sendiri. Kita pemimpin kita duduk tepi parit makan komisen. Mana boleh makan, mana boleh makan. Itu pemimpin kita. Nabi dah turun gali. Ketika gali tuan-tuan, ada satu batu besar. Sahabat pukul patah. Tak boleh buat apa. Ya Rasulullah, ada batu besar ini ya Rasulullah. Kami pukul tak boleh ya Rasulullah. Tak pecah batu ni. Nak buat macam mana? Lalu Nabi pergi tuan-tuan, dia sinting baju dia, dia pukul. Bismillah, ya Allahu Akbar, pecah. Ketika 3 kali pukul, Jabir tengok dekat perut Nabi tuan-tuan, terangkat baju, ada 2 ketulan batu. Lalu habis Nabi pukul, Jabir tanya, ya Rasulullah, kenapa di perut engkau ada 2 ketulan batu? Lalu Nabi kata, wahai Jabir, aku sudah tidak menjamah makanan selama 3 hari. Adik-adik, kita duduk college community, makan banyak no. Tu yang mengaji malas makan ya tidur, tidur ya makan, makan ya tidur, tidur ya makan ni tak, tapi 3 hari tak makan. Jabir kata, ya Rasulullah, kau tak jamah makanan ya Rasulullah. Dia pun lari balik. Lari-lari balik, tengok isteri dah. Katalah isteri nama Mila. Mila, ya bang, di rumah kita ada apa? Ada 2 keping roti. Di belakang ada seekor kambing. Setengah riwayat kata, setengah kata ayam. Kambing ni aku sembelih, kau masak sedap-sedap ya Mila. Sebab Nabi dah tak makan 3 hari. Tak apalah, dia pun pergi. Dia pergi dekat Nabi, dia bisik kat telinga Nabi, ya Rasulullah, di rumah aku ada 2 keping roti, ada kambing yang sedang dimasak. Lepas Zuhur kau datang ya Rasulullah. Dia bisik ya. Tiba-tiba Nabi naik tempat tinggi. Assalamualaikum. Tuan-tuan, lepas Zuhur kita pergi rumah Jabir. Dia ada roti dengan kambing. Jabir muka pucat. Mampu aku dia. Dalam riwayat kata 1000 orang. Dia pun lari-lari. Mila! Mampu kita Mila. Orang utara kata mampu kan. Mila! Nabi buat pengumuman, 1000 orang akan datang nak makan 2 ekor, 2 keping roti, seekor kambing kita yang masak tu. Macam mana? Tapi isteri solehah, dia kata apa? Bang, dia kekasih Allah, Allah bantu dia. Tengok kakak, makcik, kalau kita macam mana? Abang panggil, abang tunggu, cek belah. Tapi dia tak. Bang, dia kekasih Allah, Allah bantu dia. Bantu-bantu juga, 2 keping roti, seekor kambing. Tiba-tiba datang. Nabi datang-datang, ya Jabir, mana roti dalam bakul? Mana kambing? Dalam periuk. Di atas api, jangan kau angkat. Nabi panggil seorang-seorang, Nabi ambil kambing, roti, Nabi cedok kambing bagi. Habis 1000 orang. Lalu Nabi pun makan. Ya Jabir, wahai tuan rumah, ini giliran kamu. Dalam hati Jabir mungkin tak ada apa dah tuan-tuan. Dia buka-buka dengan izin Allah, 2 keping roti dalam bakul tersebut, kambing masih penuh dalam periuk. Dia pergi duduk depan Nabi, dia pegang tangan Nabi, dia cium. Dia kata apa? Ya Rasulullah, kalau bukti macam ini, aku tak yakin lagi engkau Rasulullah. Siapa aku ya Rasulullah? Tu yang kita buat sambut Maulid Nabi cinta Rasul. Sebab sahabat sayang Nabi tuan-tuan, bukan macam kita. Kita sayang Nabi, Maulid Nabi. Pakat seluruh masjid, semua Maulid Nabi. Seluruh surau, sampai kita nak ceramah pun tak larat. Semua nak Ustaz Abdullah Khairi. Tentang laku-laku. Ustaz Abdullah Khairi kan. Kita kata, saya hari ni ceramah ni malam ni. Tuan-tuan, yang keberapa? Yang ke-6. Woi, 6 woi. Tak larat 3 wadah. Tapi main dengan orang Kuala Kansak main ramai. Aku balon hampa tunggu. Sampai pukul 11. Boleh? Ataupun pukul 2. Pukul 2 hampa tunggu, aku nak balik. Agak betul dah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasih, alhamdulillah, ni lepas ni turun tu nak pergi setapak pula. Esok tuan-tuan 6 ceramah lagi. Setiap hari 6 ceramah. Duk semangat je tu lah. Sebab apa? Sebab saya tengok anak-anak muda ni. Orang tua-tua duduk tengah mana. Semua duduk belakang bah. Duk kena rokok.
Politik. Aku geram. Kata aku orang. Gigi pun tak ada lah. Lepas tu duduk belakang kan. Sebab apa? Masjid Tanduk baru ni saya ceramah. Semua geng tua-tua duduk depan. Kita suruh deras. Pakcik! Ustaz slow lagi. Awak kuat sangat lagi kami syahid. Lah kita cerita bagi gelak. Dia bagi gelak. Gelak pun tak larat dah. Macam mana kita bagi kuliah punya tak semangat lah. Allah Akbar. Ni anak muda. Bila anak muda kita semangat. Sebab apa? Anak muda lah, anak muda ni, ni duduk depan. No, hang pegang batu jangan tuju aku sudah. Aku tengok dia gelintir elok. Wah, muka aku. Hang pegang sudah jangan duk tuju. Tengok depa tengok ni baguslah. Ni anak muda ramai dan anak muda, anak remaja, orang tua, orang tunggu masa semua ada tuan-tuan. Alhamdulillah. Ini satu apa nama orang panggil satu Malaysia tuan-tuan. Rakyat didahulukan. InsyaAllah anak-anak muda sekarang bagi komitmen yang cukup baik. Baru ni saya di Madi 2,000 orang. Di Segamat 3,000. 3,000 anak muda pakai mai baju t-shirt. Jom ke kuliah. Kami geng ustaz. Pakai seluar jin semua. Hari tu di Segamat jin tak ada seluar tuan-tuan. Depa kebas habis. Tengok ni anak muda tengok. Mai duduk depan. Yang tuan-tuan duduk belakang sebab apa? Takut syahid tuan-tuan. Sebab saya ceramah bukan boleh slow. Aku tengok Lena. Aku tegak. Aku terkah tu lagi makcik jaga. Siapa lemah jantung pergi makan ubat dadah. Saya ceramah 1,5 jam tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh lena ya. Tuan-tuan yang dikasih dari rahmat Allah. Sebab tu kita buat sambutan Maulid Nabi. Kalau tak ada macam ni, macam mana kita nak sayang Nabi tuan-tuan? Nabi tuan-tuan dilahirkan dalam keadaan yang tak ada bapa. Kemudian 5 tahun mak meninggal. Dan Nabi ni tuan-tuan 40 tahun bila jadi Nabi. Tuan-tuan tengok. Orang Quraisy petikai. Apa ni Nabi ni manusia? Turun ayat. Qalu ma li hadzal rasul. Apalah rasul ni ya'kulu ta'am, makan nasi, minum air, wa yamshi fil aswaq, jalan di pasar-pasar. Laula unzila ilahil malak. Kalaulah turun dekat kami malaikat, fayakunu ma'ahu nadhira, maka bersama dengan Nabi beri peringatan, baru kami mau. Ni kata main Nabi, Nabi berak, Nabi makan, Nabi tidur, Nabi menikah, Nabi macam kami. Buat apa? Sedangkan turun ayat Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Nabi itu contoh. Kalau malaikat tuan-tuan nak tengok contoh macam mana? Malaikat tak menikah, malaikat tak makan, malaikat tak minum, tapi Nabi makan. Macam mana Nabi makan? Kita akan tengok. Macam mana Nabi minum? Kita akan tengok. Macam mana Nabi kahwin? Kita akan tengok. Macam mana Nabi bersama dengan anak-anak? Kita akan tengok. Macam mana Nabi jadi seorang bapa? Kita tengok. Macam mana Nabi jadi pemimpin? Kita nak tengok. Sebab apa? Nabi manusia macam kita. Tuan-tuan ingat tak kisah Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub dalam hijrah Nabi. Nabi SAW tuan-tuan ketika hijrah, Abu Ayyub angkat tangan. Ya Allah, bagilah Nabi duduk di rumahku ya Allah. Dia doa supaya Nabi duduk rumahnya. Bila Nabi sampai, orang Madinah pakat tengok, mereka tahu kata Nabi sampai. Tuan-tuan tahu tak pasal apa mereka boleh tahu? Ketika Nabi jalan tuan-tuan, awal lindung Nabi. Mereka tengok-tengok awal lindung, mereka kata, Nabi dah sampai. Terus, Tala'al badru alayna min saniyatil wada' wajabat syukru alayna mada'a lillahi da'. Pum, kepak, pum, pum, kepak, pum, pum. Tu dia. Cinta sakti. Ada, tentu saya tambah. Pakai mic. Sambut. Ya Rasulullah, sudi tak duduk rumah aku? Nabi kata apa? Di mana unta aku berhenti, di situlah tempat penginapanku. Abu Ayyub dia direct doa, ya Allah bagilah unta Nabi berhenti rumah aku, depan rumah aku ya Allah. Tiba-tiba unta tu jalan-jalan berhenti rumah Abu Ayyub. Nah, Abu Ayyub punya seronok. Ya Rasulullah, ini rumahku ya Rasulullah. Ada 2 tingkat aku buat. Engkau duduk di atas ya Rasulullah, aku duduk di bawah. Nabi kata tak boleh wahai Abu Ayyub. Kalau aku duduk di atas, aku banyak tetamu, nanti mengganggu engkau. Kau ada isteri, aku tak ada isteri. Isteriku duduk di Mekah. Maka Nabi pun duduk di bawah. Abu Ayyub duduk di atas. Satu hari tuan-tuan, Abu Ayyub dia tersepak cawan yang ada air. Dalam keadaan sejuk, malam tu sejuk tuan-tuan. Tuan-tuan tahu sekarang ni satu fenomena berlaku.
Tanda kiamat ni cukup dekat dah. Tak pernah berlaku di Khatul Istiwa. Khatul Istiwa ni, kita kawasan Khatul Istiwa. Tiba-tiba di Khatul Istiwa ada salji datang baru ni di Indonesia. Tuan-tuan nak tahu dah, akhir zaman akan berlaku matahari terbit daripada barat, tuan-tuan. Sebab bumi kita sekarang ni dah tak seimbang. Sistem kita ni, tuan-tuan tengok. Ketika di Madinah sejuk. Sekarang Madinah, tuan-tuan, sejuk, tuan-tuan. Siapa pergi sekarang? 16 darjah Celsius. Ketika saya pergi 2006, 6 darjah Celsius. Ketak ni, pecah habis mulut dengan kaki. Ketika Abu Ayub tidur sejuk, tuan-tuan, dia tersepak cawan. Cawan tu ada ayat. Dia takut ayat ini jatuh kena Nabi. Dia lap dengan kain selimut dia. Bila lap, dah lah sejuk. Dia selimut pula dengan kain yang sejuk. Lagi sejuk dah. Ketika bila laut azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Abu Ayub turunlah. Nabi tengok, wahai Ayub, kenapa menggigil? Ya Rasulullah, semalam sejuk, aku tersepak cawan. Ada air, aku takut kena engkau. Aku lap dengan kain selimut aku. Aku selimut dengan kain yang sejuk, yang basah. Kalau macam tu, wahai Abu Ayub, aku duduk di atas, engkau duduk di bawah mulai hari ini. Nabi duduk di atas. Ketika Nabi duduk, tuan-tuan, suasana panas. Bila panas, tuan-tuan, hampir di Madinah 55 darjah Celsius. Baru ni saya pergi masa Ramadan, 55. Panas, tuan-tuan. Nabi makhluk Allah. Bila makhluk Allah, Nabi tidur, dia berpeluh. Bila berpeluh, tuan-tuan, peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Makcik, peluh kita, jangan tanya. Pakcik tak mandi seminggu, suruh tidur luar. Busuk. Peluh Nabi wangi. Air kencing Nabi wangi. Najis Nabi wangi. Ketika Sayyidatina Aisyah masuk, Nabi keluar. Najis dia wangi, tuan-tuan. Kita najis kita, duduk pondok ni, makan petai. Lepas tu kencing dekat tandas surau. Pakat, siapa kencing? Kita keluar-keluar, tak tahu. Selalu macam tu lah. Kalau orang kentut tu dia mengaku tak tahu, tu memang dia kentut lah, tuan-tuan. Siapa kentut? Dia tahu, dia kentut. Ataupun dia mula awal, siapa kentut rupanya dia kentut. Tuan-tuan, duduk dalam lift, tuan-tuan try kentut. Makan petai, Masya Allah, tuan-tuan, harum semerbak. Nabi ni air kencing wangi. Apa nama, berak dia wangi, najis wangi. Satu hari, tuan-tuan, panas, Nabi tidur. Nabi berpeluh. Peluh Nabi menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun oleh Abu Ayub. Jatuh ke bawah. Jatuh atas muka Abu Ayub yang tidur di bawah. Bila jatuh, dia pegang, dia tahu wangi, tuan-tuan, peluh Nabi. Dia buat macam mana, dia cinta Nabi, dia sayang Nabi. Dia nganga mulut. Peluh tu jatuh, makcik, dia telan. Peluh tu jatuh, dia telan. Peluh tu jatuh, dia telan. Ketika dia buka mulut, Nabi turun. Wahai Ayub, kenapa kamu buka mulut? Ya Rasulullah, peluh engkau lebih harum daripada kasturi. Aku sayang engkau, ya Rasulullah. Aku minum peluh engkau, ya Rasulullah. Nabi kata, sesiapa yang meminum akan peluhku, dia akan duduk bersamaku di syurga. InsyaAllah. Makcik, peluh Nabi pun tak ada. Abang, muka Nabi tak pernah tengok, kan? Macam mana sayang Nabi? Tu yang kita buat sambutan Maulid Nabi, cinta Nabi. Supaya cerita Nabi, sayang Nabi. Kalau tak ada Nabi, siapa kata? Siapa kita? Sebab tu Nabi disebut rahmat lil alamin. Rahmat sekalian alam. Bukan saja manusia, sekalian alam. Termasuk dengan pokok, termasuk dengan binatang. Saya cerita, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masuk dekat Masjid Nabawi, tuan-tuan tengok tiang nombor 4. Ada satu tiang, dia tulis warna hijau tu, Had Masjid Nabawi. Itulah Masjid Nabi yang asal. Masuk, ada satu mihrab. Itu mihrab Osman, Sayyidina Osman. Masuk lagi, ada satu mimbar. Ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dengan rumahku, taman syurga. Mimbar, lepas mimbar ada satu mihrab. Mihrab itu, tuan-tuan, di belakang dia ada satu tiang. Tiang tu siapa pergi Masjid Nabawi, dia tulis bulat macam tu, warna hijau, hazihi sutunah mukhallaqah. Itulah tiang batang kurma yang sayang Nabi. Cuba tengok. Pokok pun sayang Nabi. Sebab Nabi bawa rahmat. Saya cerita baru ni, tuan-tuan, saya pergi umrah 144 orang. Saya cerita kepada 144 ni, tuan-tuan tengok dak tiang ni, nampak? Inilah batang kurma yang sayang Nabi. Dia kata sayang macam mana? Ketika Nabi, tuan-tuan, naik baca khutbah,
Nabi duduk di antara dua khutbah atas membar tersebut. Sebab tu adik-adik, bila esok hari Jumaat, di antara dua khutbah, khatib duduk, sunat kita baca doa. Ya Allah, ampun dosaku. Kalau doa kita bertemu dengan para malaikat, Allah ampun dosa kita. Kita baca khutbah masa tu, kita yang dengar, semua lena. Sebab khatib baca khutbah, cerai tak cerai? Baca khutbah, Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur-tidur, aku elang jalan, bakat lena habis. Sebab tu kalau saya baca khutbah, tuan-tuan tak boleh lena. Sebab saya akan peringat, tuan-tuan, sila baca doa. Apa yang tidur pun, doa apa nak baca? Terkejut. Baca doa. Sebab kalau bertemu dengan para malaikat, Allah ampun dosa kita. Allah terima akan doa kita. Ketika Nabi duduk, tiba-tiba tuan-tuan, rupanya membar itu telah diganti oleh seorang perempuan dengan membar yang baru. Membar yang lama ada batang kurma. Batang kurma tu dibuang di tepi. Nabi duduk, Nabi terdengar, ada budak menangis. Sahabat cari, mana budak menangis? Nabi pun cari. Rupanya yang menangis batang kurma tersebut. Nabi turun daripada membar, Nabi pegang batang kurma. Wahai batang kurma, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, kamu dah ada membar baru. Kamu buang aku di tepi, ya Rasulullah. Kamu tak sayang aku kah, ya Rasulullah? Lalu Nabi kata dekat batang kurma tu, wahai batang kurma, mau atau tidak aku bagi kamu dua pilihan. Apa dia, ya Rasulullah? Aku doa kamu hidup di dunia, ataupun aku doa kamu supaya meninggal. Apa batang kurma ni kata? Ya Rasulullah, kalau kau doa aku hidup di dunia, kau akan mati, ya Rasulullah. Aku akan berpisah dengan engkau, ya Rasulullah. Doakan aku mati, ya Rasulullah. Aku akan hidup bersama engkau di syurga, ya Rasulullah. Aku sayang engkau, ya Rasulullah. Batang kurma sayang Nabi. Kita umat Nabi Muhammad sayang Nabi ketika maulid Nabi. Orang selawat, selawat. Datang Ramadan, sallu alaihi wasallam, sallu alaihi, kita alaihi. Apa dia kata pun tak tahu. Ni kan, macam saya pergi Mekah baru ni. Saya duduk atas van tu. Bila duduk atas van tuan-tuan, daripada Madinah nak pergi Mekah 5 jam. Saya pun labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. 2 jam kita letih. Bila letih semua pakat lena dengan driver ya kita. Saya pun buatlah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya buat lagu Raihan. Driver tu tak Arab. Dia tengok, "Hei, mamnuk." Dia marah saya, "Tak boleh," dia kata. Saya kata, "Lima dah. Hadza laisa sunnah." Tu bukan sunnah. Dah kita 2 jam dah cemui tuan-tuan. Kita buat lagu Raihan, dia marah kita. Lepas tu kita tanya dia, "Aina sunnah?" Mana sunnah? Dia kata, "Hadza sunnah." Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Bakat lena lagi tuan-tuan. Pak Arab dengan kira, dia kira nak ikut sunnah kan, tapi dia pun tak tahu sunnah tak sunnah. Dah habis Pak Arab tu kan, kami bergaduh gelap belakang. Saya kata, "Pocik, bawa orang Kelantan." "Pocik pula kawal lengah lah." Atau kawal tak pandai. Dia kata, "Oh boleh lah, lama dah." Dia pun mikrofon ustaz, dia pegang, balah baik, balah baik, balah. Dia pergi hantam balah baik. Saya tanya, "Apa dia baru?" Dengar ustaz kata balah baik. Bukan balah baik, labbaik Allahumma. Mana kau tahu? Dia kata mangkuk ayun makcik. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasih ni, tuan-tuan tengok. Kita sayang Nabi beza. Pokok sayang Nabi ada satu binatang tuan-tuan. Binatang ni di Taif. Binatang ni kena jerangkap, satu perangkap yang dipasang oleh seorang pemuda Taif. Nabi jalan-jalan tuan-tuan, tiba-tiba Nabi terdengar dalam satu semak, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi terkejut. Ada 2 orang ke? Mana lagi seorang? Kamu kah bagi salam? "Tidak ya Rasulullah." Rupa-rupanya kijang tu bagi salam. "Kamu kah ya kijang bagi salam?" "Ya ya Rasulullah." "Tolong bebaskan aku ya Rasulullah, aku dah kena perangkap." Nabi kata, "Nak bebas buat apa?" "Aku ada 3 ekor anak." Sekarang kata 2 ekor. Yang paling mutawatir 3 ekor. 3 ekor anak.
Anak aku ni dah tinggal 5 jam dah ya Rasulullah, tak menyusu. Mereka dapat dan dahaga. Tolong ya Rasulullah, bebaskan aku balik nanti, kemudian aku datang balik, kamu ikat. Nabi pun dah tengok kijang ni, atas bawah. Boleh percaya kan ni? Kijang ni. Terang manusia pun tak boleh percaya, tambahlah kijang. Dia pun, wahai kijang, janji ditepati ya. Tiba-tiba kijang tu kata, rakyat didahulukan. Atau aku tambah tu. Ada kijang kata rakyat didahulukan. Janji tepati ya, boleh ya, pukul 7 sampai ya. InsyaAllah. Satu Malaysia dia kata. Bebaskan ya Rasulullah. Nabi pun, janji ya, bukan capati ya. Ya. Bebas. Kijang tu cabut berasap. Nabi kata, matilah aku. Kijang aku boleh percaya, manusia belum tentu ni. Macam mana ni? Ya Allah, tunggu pukul 7, kijang tak datang. Janji capati dah pasal. Tunggu 7:30, kijang tu datang dalam termengah-mengah. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Kenapa? Kamu lewat. Aku balik nak menyusu ya Rasulullah. Anak aku lapar ya Rasulullah. Aku letak saja tetek aku ni. Anak aku hisap. Aku tarik dia tarik. Jadi aku biarkan dia ya Rasulullah, supaya dia kenyang. Lepas kenyang baru aku tarik perlahan-lahan. Tengok, kijang pun menyusu anak. Kalaulah kakak-kakak yang ada anak tak menyusu, malu kat kijang. Sebab baru ni Ustaz Kazim kata, orang perempuan kalau umur 50, dia menyusu kan bagus. Jadi bila 50, tetek dia akan panjang. Bila panjang kena pakai coli. Sebab kalau tak pakai coli, masa semayang, batal semayang. Sebab masa rokok dia bergerak lebih pada 3 kali. Ustaz Kazim kata, abang tanya dia, kalau orang perempuan tak pakai coli batal, ni lagi batal boy. Mana mai pakai spender? Aku tahu dah abang duk gelak dia dah Ustaz. Dia buat jubah, dia pakai kain. Betul spender berapa? Sebab senang bergerak abang no. Lagi batal masa rokok tak apa, masa sujud. Abang balik kotor bang. Betul semayang. Ustaz Kazim kata, aku ceramah nampak nak lena aku mampu. Tuan-tuan yang dikasih, kan? Dia tarik. Bila tarik, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Anakku dah tidur baru aku datang. Nabi pun tak apalah, dia ikat. Bila dah ikat, Nabi masuk dalam kampung. Nabi tanya, tuan-tuan, siapakah pemilik perangkap di luar sana dalam semak? Tiba-tiba angkat tangan seorang pemuda. Saya ya Rasulullah. Kamu yang punya, ya, jerangkap kamu, perangkap kamu ada seekor, kena seekor kijang. Terus dia pegang tangan Nabi, dia pergi kat kijang tu. Ya Rasulullah, aku telah berniat, jika sekiranya perangkap ini kena binatang, yang pertama, binatang ni aku nak hadiah dekat kamu ya Rasulullah. Sebab Nabi tak boleh terima sedekah. Aku hadiah dekat kamu ya Rasulullah. Nabi pun ambil kijang tu. Lalu dia kata, wahai kijang, bebaslah kamu, balik menyusulah anak kamu. Apa kijang tu kata? Ya Rasulullah, anakku dah kenyang ya Rasulullah. Aku nak berkhidmat dengan kamu ya Rasulullah. Aku nak bantu kamu ya Rasulullah. Kijang nak bantu Nabi. Kita manusia umat Nabi Muhammad tak suka Nabi, lawan Nabi. Orang pakai sunnah Nabi, hina pula. Orang tanggung jawab, hina pula. Allahu Akbar. Lalu Nabi kata, wahai kijang, amanah ini bukan untuk kamu binatang, tetapi kepada umatku manusia. Kamu bebaslah. Tengok, tidak kijang akan bawa risalah Islam. Kijang ceramah, tengok tuan-tuan. Tapi nasihatlah, lembu ceramah. Assalamualaikum. Tuan-tuan, hari ini hari korban. Kita akan melakukan ibadah korban. Korban yang terbaik adalah seekor lembu. Semua duk tengok. Atas ni boleh haba dah. Lepas ni kita sembelih dia. Tapi bukan lembu, manusia tuan-tuan. Manusia beri peringatan, tapi orang tak nak dengar. Tengok, binatang dapat rahmat, manusia dapat rahmat, pokok dapat rahmat. Bila dapat rahmat, kita nak ikut Nabi. Nak ikut Nabi macam mana? Nabi contoh terbaik. Nabi lahir tak ada bapa. Kita juga lahir kadang-kadang ada bapa, tapi ada di kalangan kita ada mak ayah. Tak hargai mak ayah kita. Ni adik-adik college community ni, duduk college community, ada telefon mak ayah tak? Duduk seminggu dah. Siapa yang tak ada, yang ada mak ayah tak telefon, derhaka dia. Kalau boleh telefon lah, duduk Kuala Kangsar. Assalamualaikum mak. Mak di Kelantan. Mak sihat ke? Mak tak perlukan duit tuan-tuan, tapi tanya khabar. Itulah tanyanya ingat kepada mak ayah. Nabi contoh terbaik. Dia meraih Halimatus Sa'diyah.
Ketika Nabi duduk dalam Madinah, Halimatus Sa'dah masuk, Nabi meluru, Nabi cium tangan, Nabi peluk. Sahabat kata, ya Rasulullah, tu perempuan tu siapa? Inilah mak susuan aku. Apa tu? Pakai baju BN tu. Aku tengok semacam ada depan. Aku kalau tengok warna biru aku fobia. Tak apa melawak tu. Hampa kalau hampa nak lembut panggil Ustaz Kazim Aku ceramah aku memang macam ni dah. Siapa suruh panggil tuan-tuan. Okey dia tu. Jangan lari masuk semak duduk dalam tak apa. Dia tak kata apa jangan tumbuk dia sudah. Tuan-tuan. Okey. Berlakon enggak? Hampa dia berlakon tu. Dia kata dia berlakon pakai baju biru. Tuan-tuan yang dikit taman api dah weh. Kacau dia ganggu aku tak mana lupa dah tuan-tuan. Ada mak kita ada mak ayah. Telefon tuan-tuan. Mak sihat ke? Saya nak abang. Saya ada mak ayah. Mak ayah saya segala-galanya. Makcik kita duduk sini. Anak kita melawat tak? Pakcik yang duduk di sini. Anak melawat tak? Kita bukan nak duit mereka. Mereka tengok kita. Itu rahmat dah. Sebab apa? Nabi tuan-tuan meraih sungguh. Apa orang-orang yang tua. Orang-orang yang berumur. Orang-orang yang dewasa daripada dia. Dia hormat. Termasuk mak susuan dia. Kita ada mak ayah, hargai. Sebab apa? Saya ada mak ayah tuan-tuan, saya nak cerita. Ketika mak ayah saya ni sekarang umur 76. Dia naik kapcai ES5. Pergi mana ES5? Naik 2 orang. Satu hari saya bincang dengan isteri saya. Ayah kita dah 70 tau, dah 70. Naik kapcai Dia ada lesen kereta. Apa kata kita beli kereta sebiji kat dia? Isteri saya kata apa? Bang, belilah bang. Dia ayah kita. Tengok isteri baik. Isteri solehah. Kalau isteri tak solehah, dia kata apa? Dia kira beli ayah dia. Ayah kita siapa nak beli? Kan? Saya pun beli sebiji kereta. Hari jadi dia. Saya kata ayah, jom kita pergi makan Radik FC. Cuba tengok. Dia suka makan ayam. Saya pun bawa. Bawa tuan-tuan. Saya tempah sebiji kereta. Nombor yang sama. Kereta saya PJP 3006. PHA 3006. PJN 3006, PFM 3006. Saya tempah nombor 3006. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat jalan 3006 kereta saya, banyaknya kereta aku. Saya pun bawa. Ayah saya pergi makan, dah habis makan, ayah tunggu sekejap, saya pergi ambil kereta. Kereta saya PJN, kereta tu PJP 3006. Saya pun ambil kereta, saya parking sebelah kiri supaya ayah saya masuk belah kiri, dia akan tengok nombor tu. Ayah dah habis ayah. Dah, jom balik. Saya pegang tangan. Bawa belah kiri. Ayah saya berhenti. Khairi, kereta tu nombor dia sama lah. Sama. Saya buat terkejut. Saya masukkan tangan dalam poket. Saya pun tekan lah. Tutut. Bunyi pula. Dia kata. Tak bunyi apa kereta aku. Kan? Saya pergi kat kereta. Saya tarik tangan ayah saya. Saya buka pintu. Ayah, mari masuk. Aku tak nak ni kereta siapa ni. Ayah, marilah masuk. Tak nak. Ayah masuk ayah. Ayah saya masuk. Sedap tak ayah? Seronok lah, sedap. Saya keluarkan kunci. Saya letak depan muka dia. Ayah duduk naik kapcai aja. Ayah, kalau kereta ni saya bagi ke ayah. Ayah nak tak? Saya masukkan dalam. Saya tak. Rum. Dia angkat tangan. Alhamdulillah. Menangis dia kakak makcik. Menangis. Ketika dia menangis tu saya terfikir, kalaulah dia sebut Alhamdulillah, dia doa, Ya Allah, bagilah anakku yang bagi kereta ni Ya Allah masuk syurga Ya Allah. Tidakkah saya jamin syurga Allah? Semayang saya belum tentu, puasa saya belum tentu, tapi doa ayah jamin syurga Allah. Mak saya datang, mak mari naik. Ni kereta ayah kamu nak kereta siapa tu? Dah mari. Mak naik aja. Mak, kereta ni saya nak bagi kat mak ayah. Mak ayah duk naik kapcai aja. Mak saya angkat tangan, dua-dua orang. Alhamdulillah. Menangis ni. Dalam hati, kalaulah mak dan ayahku berdoa, Ya Allah, bagilah anakku yang bagi kereta ni masuk syurga Ya Allah. Jamin saya syurga Allah, tuan-tuan. Kita tak tentu lagi dengan sembahyang, dengan puasa, tapi dengan buat baik. Man barra walidai tuba lahu wa zada umru. Siapa buat baik dengan mak ayah dia untung, Allah panjang umurnya. Adik, siapa ada mak ayah nak ikut Nabi, cinta Nabi, buat baik dengan mak ayah kita. Ada dia telefon
Telefon lah. Mak, sehat kak? Ini dah. Mak. Top up, mak. Top up. Top up ya. Dah ada duit, tuan-tuan. Telefon mak. Hargai dia. Sebab dia masih hidup. Dia bawa kereta dengan ayah mak saya ni. Daripada Sungai Petani sampai Kepala Batas, menangis. Anak saya kata duduk belakang. Ayah, Tok Wan menangis daripada Sungai Petani sampai ke rumah. Dalam hati, kalaulah mereka menangis, mereka doa aku masuk syurga, aku jamin syurga Allah. Aku semayang belum tentu, puasa belum tentu, ceramah ni pun belum tentu, tapi doa mak ayah jamin. Sebab tu kita ada mak ayah. Buat baik tuan-tuan. Pernah saya ceramah di Jabar Rahmah, menangis habis. Kemudian saya kata, tuan-tuan nak balik beli hadiah. Ada seorang makcik umur 55. Ustaz, saya nak balik, saya tak nak beli hadiah. Kenapa? Saya dah beli hadiah, tapi seorang saya tak nak beli. Siapa pakcik? Saya ada mak. Saya tak cakap dengan mak saya 20 tahun. Saya kata, makcik ada anak tak? Ada. Nak ada anak makcik buat macam tu? Tak mau? Tak mau makcik beli hadiah. Dia kata, nak ustaz, ambil 100 rial. Ustaz beli? Saya pun pilah cari satu selendang 20 rial, 80 bagi balik. Makcik bagi kat mak ya. Dia balik seminggu tuan-tuan. Orang Perak yuk. Orang Perak telefon saya. Seminggu. Ustaz, saya pergi rumah mak ustaz. Mak saya tengok saya 20 tahun tak bercakap. Mak saya bangun. Saya ingat mak saya lari. Rupanya mak saya meluru dekat saya ustaz. Mak saya peluk saya. Saya ambil selendang yang ustaz beli. Saya letak dekat bahu dia. Dia bisik dekat telinga. Kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan mak. Mak minta maaf dengan saya ustaz. Ustaz, selendang 20 rial yang ustaz beli, melerai tak cakap dengan mak 20 tahun. Adik duduk kolej komuniti. Ada mak ayah telefon. Mak, sihat ke mak? Mak, saya nak periksa mak. Doa ya mak. Doa. Sebab apa? Saya duduk universiti. Nak periksa. Mak doa ya. InsyaAllah. Saya diberitahu oleh ayah, ketika kamu telefon, mak dah duduk atas tikar sejadah. Ambil wudu. Ya Allah, bagilah anakku lulus periksa ya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Masuk, tak boleh jawab pun lulus. Hampa try tengok. Tuan-tuan. Allahu Akbar. Doa mak ayah kita nak ikut Nabi. Nah, ni khairukum kan. Sebaik-baik aku ialah aku baik dengan ahli aku. Kita nak buat baik dengan apa nama orang lain, baik kita. Siapa yang ada mak ayah buat baik. Kalau mak ayah tak ada, doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kaedah adik. Itu seorang. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau jamak, Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu kaedah kena tahu. Sebab tu anak muda ni doa kena tahu. Bila dah pakai serban, pakai kupiah, doa kena tahu. Sebab senang esok kalau orang tolak jadi apa pun kita boleh. Ni kita ada mak ayah, nak ikut Nabi, mak ayah. Lagi apa? Ikut Nabi. Nabi SAW selalu datang rumah Allah. Sebab tu kita anak-anak muda, pakcik-pakcik, rumah Allah jangan tinggal. Di sini Alhamdulillah ada pondok yang cantik. Mereka mesti ada agreement, mesti datang kuliah yang disediakan. Sebab tu adik-adik, anak muda sekarang hebat. Semua pakat nak mengaji. Sebab apa? Nabi kata, kun aliman, jadi orang alim. Jadi orang alim. Bila orang alim, kita nak angkat orang alim, Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu. Orang yang berilmu berapa darjat. Allah nak angkat, kita kena angkat. Ni, adik-adik semua ni. Adik, kalau engineering, ada Quran di dada. Kalau electrical, Quran di dada. Boleh jadi imam sembahyang. Boleh baca khutbah. Kita, Allah akan angkat kita. Nak angkat macam mana? Kita lah yang angkat. Ini ustaz-ustaz, angkat. Kalau tu imam, tengok orang berilmu. Macam kampung saya, ambil tu imam 80. Umur 80. Dulu ni masa muda tuan-tuan, dia tu yang main Ghazal Pati tu. Yang Allah baladin mahabun bila tak tahu jadi imam. Kami duk dia baca tuan-tuan, kami tahu dah. Bila dia baca, semua pakat tahu dah. Isra Mi'raj. Dia naik Isra Mi'raj lah. Kalau dia naik Maulid Nabi, semua pakat tahu dah. Orang pakat bengang. Geng-geng muda ni tuan-tuan kampung saya, depa pi awal pukul 11.30. Depa pi curi kitab dia. Depa bawa sorok. Dia duk harap kitab juga. Kan, duk hafal tu sampai meluat dah. Dia naik-naik, tengok-tengok kitab dia tak ada.
Assalamualaikum dah bagi dah. Allah, macam mana ni? Tapi mereka tak tinggal kosong. Mereka letak yang Majlis Agama Islamnya Pulau Pinang. Kan duk meluat, duk dengar hak lama. Dia pun nak Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Boleh baca? Tengok-tengok, tulis Jawi. Rupanya dia duk baca tu kitab hak lama, hak Paslon. Ini kitab pada menyatakan babul haid. Duk cerita haid dalam ni. Mampu semua yang dengar, semua menopause dah. Dengar. Menopause dengan ni dia. Boleh baca? Ittaqullah. Alhamdulillah, ittaqullah. Alhamdulillah. Hendaklah tuan-tuan, kita menjadi orang Islam yang meninggikan kalimah Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Semua hebat ni. Dan hendaklah kita mesti apa kami waw ta. Entah mereka tak tahu. Hendaklah kita mesti ke metod dalam meninggikan. Rupanya bukan ke metod, committed. Dia hantam ke metod. Mampus tuan-tuan. Ada satu masjid Kuala Nerang. Kita angkat orang yang hebat ni, muda-muda ni kan, orang muda ini dah Allah dia naik. Alhamdulillah, hari ini hujan tidak turun, sesuailah untuk kita pergi ke Bendang menabur baja. Hujan tak turun, kereta baja. Mereka bengang tuan-tuan, mereka tak hak sama juga. Majlis Agama Islam Kedah, dia naik ittaqullah. Tajuk khutbah saya, penyalahgunaan dadah. Semua, Pak Imam macam dadah. Hendaklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Iaitu, lepas tu dia duduk hijau. Ha, ro, waw, amzah, yanun, heroin. Mim, fa, waw, morfin, kokin, kak, waw. Natang pong ni. Entam lah. Iaitu, heroin, morfin, kokoin. Kami duduk bawah. Dadah baru ke ni? Rupanya heroin makcik. Dia pergi hantam heroin. Hak teruk kokoin. Ada seorang duduk bawah. Tak tahu dia tergelak. Puh kata. Hari tu pakai gelak habis. Hari tu Jumaat Lim dengan Yaakob lingkup tu tuan-tuan. Baca khutbah cerai. Bagi ni anak muda ni. Anak muda yang berilmu. Dengar. Alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan telah berlaku satu peristiwa yang cukup besar di kawasan Khatul Istiwa. Bagaimana Indonesia yang tak pernah datang salji, tiba-tiba Allah mendatangkan salji, menunjukkan tanda telah hampirnya kiamat. Dengar macam mana? Boleh tidur? Tu macam tu lah. Takkan tidur lagi, memang mangkuk ayun dia. Ini baca khutbah Allah tuan-tuan. Saya teringat pergi Johor. Kita angkat tu imam, orang yang alim. Angkat tu imam, orang alim, bagilah gaji 2,000. No? Ini Pak Imam gaji 700. Kan? Main naik motor Toyota KI20. Oh, gerang. Geran pun nak kena tukar. Sampai oh, sampai balik tak payah start. Jalan sendiri. Tak apa-apa. Jawatan kuasa pakat tolak. Pak Imam gaji 700 tuan-tuan, nak tukar kereta pun tak boleh. Tu siapa nak mau, nak muda bukan nak mau kan. Gaji 200 mau adik mau 200. Hang mau, hang makan kangkung tiap hari hang weh. Dia kata 200 dia mau, mampu engok. Kan burger kangkung mau. Nasi hailam kangkung mau. Lah kangkung murah turun harga. Tuan-tuan, hang mau 200. Mana nak mau? Bagilah Pak Imam 2,000 kan. Baru dia baca sedap sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita sedap kan? Tak tahu Pak Imam Allahu Akbar rokok. Allah Fatihah tak baca. Sebab apa? Pasal Pak Imam baca sedap sangat. Ini Pak Imam buat 80. Kumut taka. Kita duduk belakang. Bila nak habis? Rupanya dia nak kontrol. Takut gigi palsu terkeluar. Betul dia cerita dia je pada mak di Pasir Gudang lah. Tu imam tu tuan-tuan, dia semayang subuh hari Jumaat nak baca sujud sejadah. Kan alif lam tanzil kan. Bangun-bangun azan dah. Terus ambil gigi palsu. Pakai. Alhamdulillah sami Allah. Gigi palsu terkeluar. Rupanya dia bubuh gigi palsu dalam cawan.
Lepas tu bini dia nak tidur gelap-gelap. Bini dia boh juga. Rupanya bercintalah gigi palsu. Bangun-bangun capai gigi bini dia. Capai suami aupuh keluar kan. Sampai lepas tu hadis pula. Gigi tak ada. Sebab tu makcik nak baca Quran gigi kena ada. Kalau tak ada makcik, pakcik yang duduk dekat pondok ni bubuh gigi palsu. Kemudian lekatkan dengan poliden. Sebab Quran nak baca gigi kena ada. Alhamdulillahirabbilalamin. Tuan-tuan yang dikasih, aku tahu dah tu kena kutip drama. Tuan-tuan yang dikasih, InsyaAllah kita bagi semangat sikit kan. Dan dia, kita angkat orang yang alim. Ni tengok ni, makcik-makcik kita main mengaji. Bila alim tuan-tuan, syaitan tak boleh tipu kita. Bukan saja syaitan, manusia tak boleh tipu. Bila kita sembahyang dengan ilmu kita, alhamdulillah tuan-tuan. Tengok pondok-pondok yang cantik dibuat. Dengan apa? Sumbangan tuan-tuan. Melahirkan orang-orang yang tua yang berilmu. Sembahyang Allahu Akbar. Oh, sudah baca yauma la yanfa'u malun wala banun. Kami belakang menangis tuan sebab sedap suara dia. Ini Pak Imam, Allah Akbar. Tok Bilal pun sama, bagi 200. Ada mau Pak Imam, Tok Bilal 200. Mau juga. Makan kangkung lah Pak Imam, Tok Bilal. Semua dia mau. 200 azan Pasir Gudang. Saya dengan Ustaz Aslin. Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Bagi 2,000 sudah kan. Ini bagi 200. Ni Pasir Gudang azan. Azan macam Formula 1. Allah orang nak pergi semayang pun tak mau. Sebab duduk dengan race motor. Azan pun macam race motor. Ada satu cerita di Kampar, di Perak Layuk. Bulan 12, budak-budak pakat balik kampung. Tok Wan kata apa? Wan kata, hampa dah balik dong. Semayang ni masjid ha. Baik Wan, baik Wan. Subuh kayuh orang basikal. Sorang-sorang, gelap-gelap macam ni. Kayuh. Tok Bilal azan. Allah Akbar. Belah balik tu. Azan macam jebon. Itu macam mana orang Nabi tu tak? Azan buat bagi takut orang. Budak belah tu antara dia. Hampa ni kawasan ni adik. Dulu kan ada apa ni semua ni? Semua ni gelap semua ni. Tuan-tuan nak tahu dulu bukan ada apa. Semua hutan macam ni. Hampa balik lagi seorang-seorang. Aku ceramah macam tu. Ni kita angkat insyaAllah. Bagaimana angkat? Tuan-tuan angkat InsyaAllah pondok ni kita akan besar. Belakang ni tengok ada sungai tuan-tuan. Nak buat chalet bagi elok-elok, memerlukan sumbangan tuan-tuan. Sumbangan ini dengan keikhlasan tuan-tuan. Siapa yang ada duit, insyaAllah dengan ini saya lancarkan kutipan derma untuk pembangunan pakat ini. Badan Kebajikan At-Taif Al-Mansur. Al-Mansur no? Al-Mansur bukan Mansur Sungai Petani Mansur Sungai Petani tu Majlis Agama Fatwa dah buat, dia sesat lah. Kalau boleh tukar Mansur tu yang wakaf kot. Yang wakaf ni. Tak apa insyaAllah. Tuan-tuan, saya lancarkan kutipan derma untuk pembangunan pondok moden ini insyaAllah. Mana yang itu tuan-tuan. Buatlah saya dua. Ramai saya pun nak bagi juga. Dia aku tinggal dapat tahu. Allah Akbar. Tak apa lagi tu bagi. Silah. Tu yang ada tanda tu. Aku ni lah sudah. Betul. Tuan-tuan yang dikasih. Macam ni tengok pondok yang tersusun elok. Alhamdulillah kita boleh mengaji. Bagilah makcik-makcik. Pakcik-pakcik jangan rasa cepat putus asa. Mengaji agama ni kena sabar. Saya mengaji agama tuan-tuan umur 26 tahun. Pergi talaki sampai 36 tahun. 10 tahun tuan-tuan. Pergi mengaji agama. Makcik duduk di sini mengaji sungguh-sungguh. Kalau boleh kuasailah bahasa Al-Quran. Boleh faham Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha mengasihani. Kita faham Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang.
Kalau kita boleh faham Al-Quran makcik sembahyang dengan ilmu kita. Sebab tu pakcik yang duduk di sini, saya tengok di sini ada kelas pengajian baca apa? Tasawuf, fiqh, kitab Taurat dan juga tu mengaji bahasa Arab. Pukul berapa ni? Adik-adik boleh kot. Kalau tak ada kerja kan, tengok. Pengajian bahasa Arab. Hari Khamis 9 pagi sampai 11.30. 9, 10, 11, 2 jam setengah dik. Saya mengaji bahasa Arab itu 5 jam dengan guru Arab. Nama dia Syekh Atiyah. Dia tak boleh cakap Arab, dia tak boleh cakap Melayu, dia tak boleh cakap Arab, tak boleh cakap orang putih. Tapi dia boleh cakap Arab lah, ada orang Arab. Mengaji sungguh umur 26. Sebab tu adik-adik jangan kata aku mengaji electrical college community, aku tak boleh mengaji agama. Saya mengaji electrical engineering. Tu nak murid saya ada cikgu sains, betul tak? Aku mengajar hangan, tak mengaku tombok hang ikut. Tu nak murid saya ada pakai serban. Alhamdulillah, tengok dia nak jadi betul ustaz Abdul Karim boleh. Saya mengaji tuan-tuan electrical, pergi talaki 10 tahun tuan-tuan dengan syekh-syekh. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi ilmu boleh mengajar. Allah angkat kita. Angkat apa? Tuan-tuan yang nak angkat kan? Allah akan angkat kita darjat, tapi tuan-tuan yang akan mengangkat darjat kita, orang yang berilmu dengan berdarjat. Sebab itu disebut kun alimat, jadi orang alim. Alhamdulillah, saya pun buat pondok macam ni. Baru ni forum dengan Ustaz Aslin baru Bollywood. 3,000 hadir. Lancar derma. Alhamdulillah, dapat 15,000. Pagi tu makcik, ada seorang makcik mai dengan baju pun terkoyak. Ustaz, dia bubuh dalam sampul warna putih. Ustaz, ni lah milik saya. Saya tak milik apa? Pegang-pegang, kering. Duit shilling mah. Saya nak bagi balik. Ustaz buka, tu lah milik saya. Saya buka-buka makcik, Masya Allah. Ceramah semalam dapat 15. Pagi tu makcik tu mai bagi. Dalam sampul itu ada seutas rantai emas 118 gram. 15,000. Hari itu saja dapat kutip 30,000 tuan-tuan. Masya Allah. Sebab apa? Sebab manusia bila dia tengok, dia nak sesuatu untuk saham kita di akhirat. Mana milik kita? Milik kita bukan harta kita yang kita beli rumah, kereta tu tinggal semua. Milik kita sedekah kita tuan-tuan. Sebab tu disebut mana milik kita, tak ada milik kita, hanya yang ada Allah yang punya. Semua Allah punya. Sebab tu sedekah kita ni, ada orang beli pondok wakaf. Ada orang tuan-tuan ni wakaf tanah ni. Selagi mana kita buat program, kita buat ceramah, dia dapat pahala dalam kubur. Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita hadir program ilmu. Bila ilmu, Allah angkat darjat kita. Kita baca Quran. Saya pernah tuan-tuan cerita dalam YouTube. Saya pergi Masjid Nabawi. Sekarang Syekh tu dah mati dah. Nama Syekh Ubaidillah. Syekh Ubaidillah ni mata buta. Kalau tuan-tuan tak percaya, anak murid dia ada. Masuk Babu Salam, tengok tiang nombor 12. Dia ada duduk tunggu. Tapi anak murid dia, saya pergi tahun 2006, dia mata buta, tapi wali Allah. Saya pergi kat dia. Dia mata buta ni, tapi gigi penuh ni. Muka Allah, janggut tersusun rapi. Muka berseri tuan-tuan, wali Allah. Gigi dah. Sebab tu kita Quran nak baca, gigi kena ada. Sebab nak sebut Alham. Walad-da. Hujung ni saya mengaji talaki dengan dia, dia suruh letak dekat taring. Walad-da, bukan walad-da. Yang tu Jawa orang Kuala Kangsar. Ni walad-da. Saya pergi kat dia mata buta. Ya Syekh, ana min Malaysia, ana urid an aqra'ul Quran Fatihah faqat. Saya orang Malaysia nak baca Quran Fatihah. Dia mata buta. Saya cerita dalam YouTube. Dia pun tafadhal, sila. Saya pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahasa macam sedap lah. Tak tahu dia kalih tengok saya. Dia buat macam ni. Kullu khata', semua salah. Masya Allah. Masa tu umur 20, dekat-dekat 20 lebih lah. Ainal khata' ya Syekh? Mana salah?
Anta taqra kal Misri, kamu baca macam orang Mesir. Ikut daripada Jibril, Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas, Zainal Abidin, Amru, Sami, ada lagi ni sebut ni. Bacanya macam ni. Hari pertama, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Saya bismillahirrahmanirrahim. Dia pegang mulut saya. Saya bismillah. Dia tampak. Aku tomok cuma dia ni. Lepas tu makcik mengaji kena sabar. Macam ceramah malam ni lah. Kalau tak sabar, dia bangkit pelan-pelan. Lepas tu dia buat nak kencing. Lepas tu duduk di pondok lena. Kan? Kalau tak sabar, mengaji kena sabar. Dia tampak. Kita pun tomok cuma tapi sabar-sabar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya alham. Bila alham, dia jolok. Aku tomok cuma. Kan dia tak, dia mata tak nampak, dia pegang lah. Bila tak betul, dia nak tarik bagi betul. Jolok aku. Tapi sabar adik, mengaji agama sabar. Dengar ceramah sabar. Hampa nak faham, nak bagi hebat, sabar. Saya sabar. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Saya iyyaka na'budu. Dia tampak. Iya, hanya dikau yang kami sembah. Saya iyyaka na'budu. Maksud dia cahaya matahari yang kami sembah. Dia sebut alham, saya alham. Alham segala puji. Alham, lahmun daging. Tengok, silap sebut makna berbeza. Dia sebut waladha. Dia pegang lidah, lisan hena. Tahta sin ni. Di bawah ni kan. Saya waladha. Dia tampak. Aku tomok cuma geram dia. Tapi sabar 10 hari. Waladha. Boleh. Hari ke-10 sebab tu Quran kena baca berguru. Sini ada ustaz. Tengok. Nama ustaz apa ajak Quran. Kita promosi ni. Ustaz ajak Quran. Mana. Tajwid. Ustaz Muhammad Ihsan Ahmad Ghazali. Pukul berapa? Pukul 9 sampai 11. Hari Rabu hingga Jumaat. Tu dia. Kita baca Quran kena berguru. Betul-betul tengok mulut dia. Kalau silap sebut makna berbeza Quran ni. Sebab tu kena tengok. Saya tengok dia. Sebab tu macam kita azan lah. Azan yang betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ada orang dia nak bagi sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar macam sedap. Tapi Allahu Akbar maksud dia Allah gendang raya. Tengok. Silap sebut makna berbeza. Adik, tuan-tuan kena mengaji. Ada orang tambah nak bagi sedap. Dia tambah alif istifham. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksud dia, adakah Allah Maha Besar? Tengok, silap sebut makna berbeza. Kita kena tahu kaedah, kena berguru. Macam orang azan subuh, saya sebut dalam YouTube. Banyak tak betul? Makcik dengar tak azan subuh? As-salatu khairum minan naum. Betul tak? Dengar sedap. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Tu pakai tidur habis. Siapa jadi bilai pakcik esok pagi azan macam ni, speaker tu besar lah. Tarik nafas. Jangan guna mulut. Guna ni. Tarik. Tahan. As-salatu khairum minan naum. Hantar nom tu kuat sikit. Kalau tak jaga juga, memang telinga badak dia tu. Saja nampak nak lena. Kan? Saja buat ya, lagi esok dia terkah tu. Putih view tu. Kan? Tuan-tuan tengok. Ni, kita silap sebut. Mana berbeza? Habis hari ke-10. Ya akhi, iqra kal misli. Baca seperti mana aku baca. Saya pun bacalah macam mana dia baca. Nak dengar tak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Syekh tadi dia kali mata buta. Ahsan. Ahsan ni isim tafdil. Kalau Hasan baik, Husain baik. Kalau Ahsan tersangat baik. Kalau Khairi baik, kalau Akhyar tersangat baik. Ahsan, dia buat ahsan, dia tak buat ni. Dan lagi tu buat tu dia tu lah kan. Baru ni saya jumpa di Mekah, Masya Allah. Saya tawaf, dia tawaf. Walaupun kamu Perdana Menteri kan, kamu tetap kena pakai kain ihram. Dia tawaf tu tak boleh pakai spender, tuan-tuan. Walaupun Perdana Menteri kan, sepatutnya Perdana Menteri, apa salahnya pakailah jubah, pakailah baju blazer, tawaf buat umrah. Tapi kenapa Perdana Menteri kena juga pakai kain ihram tanpa berjahit? Sepatutnya bayar dam 400 je, bayar kan. Skak Ros punya cun, Allah Akbar, aku tengok pun kenan. Dengan saya baru fikir tamu mana dia simpan dia punya jambul tu. Tawaf jaga ni, rambut tak boleh keluar, ni aurat ni tutup, bulu tak boleh jatuh, 3 helai dengan senaja kena dam. Apa salahnya? Dedah, betul tak? Hang isteri Perdana Menteri, anak hang boleh beli rumah 100 juta euro. Apa salahnya? Dedah lah orang. Tapi kenapa pergi Mekah tutup aurat, apa nama Abang Najib tak pakai spender, dia pun tawaf nampak Angry Bird kan? Pergi sana jaga aurat Allah ada di Mekah, keluar dekat Jeddah habis aurat didedahkan. Aurat Allah ada di Mekah, Allah tak ada di Jeddah. Allah ada di Mekah, Allah tak ada di Malaysia. Allah ada di Mekah, Allah tak ada di Kuala Kangsar. Allah ada, tapi orang tak yakin, tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita buat cinta Nabi ni. Saya nak cerita, tuan-tuan, kat mana tadi? Syekh tadi kan, bila saya baca tu ahsan, dia buat. Bila ahsan, saya pegang tangan dia, saya cium tangan dia, saya cium dahi dia. Dia pun ajastuka hadha suratul Fatihah min Jibril ila Muhammad ila Abdullah bin Abbas ila Amru ila Samit ila Abu Ubaidah. Satu minni ilaika. Saya pun qabiltu hadhihi ijazah hadhi suratul Fatihah minka. Saya pun cium tangan. Satu macam punya rasa. Itu baru Fatihah. Ya Allah, sedapnya. Cuba bayang pakcik yang duduk di sini, Quran kita boleh baca dan hafal Quran dengan guru kita yang mursyid ini. Hebat kita. Kakak, jangan tinggalkan ruang ini. Quran bagi boleh baca, kalau boleh hafal. Adik-adik, saya mengaji electrical engineering 9 tahun di Kelang, boleh hafal 10 juzuk Al-Quran. Jangan kata tak boleh, adik. Nak 1000 daya. Alhamdulillah, satu macam je Fatihah. Tiba-tiba sebelah kanan saya ada seorang cikgu. Cikgu ni setiap kali saya baca dia ada. Setiap kali saya baca Fatihah dia ada. Setiap kali dia ada, saya baca. Dia tepuk paha saya. Ustaz abang ada. Saya pun nak baca lah. Saya, ya Syekh, hadha sadiqi wa yurid an yaqra'ul Quran. Ni kawanku ni nak baca Quran. Fatihah faqat, Fatihah bas. Syekh ni tengok pun tak. Dia buat je ni. Itlaq barra. Dia buat kat kawan saya tu, itlaq barra. Itlaq barra 3 kali. Itlaq barra dalam bahasa Arab apa? Boleh belah, keluar. Dia halau cikgu tu. Sebab tu kakak kalau pergi Mekah, sembahyang tengah jalan di Masjid Haram, Allahu Akbar, Arab, bara tu keluar. Kita kita baru tengah sembahyang, dia halau bara keluar. Orang Melayu ni bara tu bukan bara. Macam kita pergi Mekah lah. Mekah Arab dia tak kata Mekah, dia kata haram. Kalau Madinah dia kata haram juga. Kalau Mekah Madinah dia kata haramain. Haramain, Rahfin, haramain. Haramain tu Mekah Madinah. Kalau Mekah nak pergi Jeddah, Arab akan panggil, ya akhi ta'al. Mekah haram, Jeddah, haram Jeddah. Orang Melayu balik haram Jeddah. Tu orang Melayu tak faham bahasa. Dia bara. Cikgu dia halau. Cikgu bangun, cikgu ni bangun. Ya Syekh, limadha? Kenapa? Mata buta, tuan-tuan, tapi hatinya seperti mana cahaya. Hadzal rajul, lelaki itu laisa salatu suf, tak semayang subuh hari ni. Masya Allah, dia tahu kata cikgu ni tak semayang subuh. Dalam hati, hai, saya duduk 10 hari, dia duduk baca apa kat saya ni? Kita bukan baik sangat pun. Kita pun perlahan-perlahan, sebelum dia kata barwa, biar aku belah. Kita pun cabutlah. Cikgu tu duduk jalan, cikgu Mazat,
Cikgu tu, duk jap, cikgu tahu tak kenapa Syekh tu halau? Tak tahu. Dia kata cikgu tak semayang subuh, betul tak? Tak Ustaz, saya semayang Ustaz. Tapi hari ni saya bangun lewat, saya sembahyang pukul 9. Rupanya dia qada, tuan-tuan. Syekh tu tahu dia tak semayang subuh. Sebab apa? Inna nazzil Qur'an wa inna lahul hafizun. Allah jaga Quran ni, dan Quran tu apa? Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dia penawar rahmat kepada orang beriman. Tengok Tuhan buka hati dia, boleh baca. Sebab tu tuan-tuan, sekarang di Malaysia ada seorang lagi di kawasan utara, namanya Pak Suhamid, duduk di Bukit Tembaga di Kuala Nerang. Tuan-tuan pilah jumpa dia. Umur dia sekarang 85 tahun, tak silap saya. Tuan-tuan pi, dia wali Allah. Allahu Akbar. Dia puasa 5 hari yang tak puasa dalam setahun. Hari raya puasa, raya haji, hari tasyrik, hari lain semua puasa. Zikir dia, ya Allah, sembahyang dia. Saya banyak dapat daripada dia, tuan-tuan. Di antaranya dia kata, kamu nak hebat wahai Abdullah Khairi, amallah Fatihah. Bagi faham Fatihah, bagi faham Alhamdulillah Rabbil Alamin tu faham, Maliki Yaumiddin tu kena faham. Bila faham, sembahyang khusyuk, dia kata. Bila sembahyang khusyuk, kamu diuji, kamu tak takut dengan manusia, kamu akan takut dengan Allah. Kita ni buat maulid Nabi, cinta Nabi, supaya cinta Nabi dalam hati, min ibadatil ibad ila ibadatillah. Nabi, tuan-tuan, membebaskan manusia daripada mengabdi diri kepada makhluk, kepada Allah. Sebab tu Nabi contoh terbaik. Nabi bapa terbaik, suami terbaik. Kita suami terbaik tak? Adik suami yang angguk tembak. Mami dia pun semangat nak tengok. Tengok boleh dengar ceramah sampai ke berapa woi. Boleh lagi. Boleh lagi, tak apa. Tuan-tuan, suami terbaik. Kakak, saya nak tanya kakak, suami kita terbaik tak? Suami terbaik, dia boleh mendengar isteri kita apa dia bercakap. Kita boleh dengar tak? Suami terbaik, saya PhD psikologi. Suami terbaik. Ya. Abang faham, boleh abang bantu. Boleh sebut, tapi suami nak buat cukup susah. Betul tak? Isteri ni bila dia naik kereta, dia tidur, masa tu lah dia akan bercerita. Macam isteri saya, pengetua baru, perempuan, cerewet, meluat. 10 tahun dulu, 10 tahun lepas tu dia pengetua. Sama lah. Sama lah. Tengok kan. Kita pun suami dengar dia cerita apa? Ya. Ya abang faham. Boleh abang bantu. Kakak, ada suami kata macam tu tak? Ya. Ya! 3 kali ya. Baca senyap tu. Suami nak ikut Nabi, cinta Nabi apa? Suami ikut Nabi, dia pendengar terbaik. Nabi pendengar terbaik. Isteri nak ikut Nabi, macam Aisyah. Macam mana? Dia raih sungguh suami dah. Kita sayang isteri bukan kerana dia cantik, kerana servis, betul tak? Servis tau. Yang hangguk dia bang, dia ni agak hangguk kan? Bagus betul ni. Servis. Bukan dia kata cantik. Isteri saya kata cantik dah. Tapi orang kata, Allah, bini dia hitam. Tapi servis. Balik-balik ni. Balik-balik. Dekat pondok. Bini kita duduk tunggu dah. Tempat. Assalamualaikum. Dia tengok agak tingkap. Abang, kenapa balik lewat? Ustaz Abdullah Khairi ceramah. Masuk. Dia angkat air. Nah bang, air sejuk aja. Gau, Pakatan Rakyat. Kita pun minum. Dalam hati, aku redha akan air yang diangkat oleh isteriku. Jamin surga Allah. Suami ada tak? Balik-balik. Pukul 11. Isteri suruh beli gula. Assalamualaikum. Isteri buka tepi tingkap. Ingat nak tidur kat surau. Bukan, Abdullah Khairi ceramah panjang. Aku juga kena. Lepas guna kita, Abdullah Khairi panjang. Kan? Buka pintu. Orang suruh beli gula, beli tak? Loh, Perdana Menteri kata gula jangan makan banyak-banyak. Kencing manis. Ada gula naik kencing manis. Bengong. Gula ni kencing manis. Taklah gula, tidur di luar. Kita pun buka. Dia pun buka. Bam, betul. Air ada tak? Air baik. Pergi ambil dah peti air. Kita pun buka peti air. Haram jadah macam ni. Dalam hati tak redha, jamin isteri neraka Allah Subhanahu wa taala. Simple lah.
Tuan-tuan, nak ikut Nabi, suami terbaik, jadi pendengar sudah. Pendengar yang baik. Baik-baik. Ya, abang faham. Abang, boleh abang bantu? Kita bapa terbaik, anak kita ni. Saya tengok, banyak isteri saya. Kakak, lepas makan basuh pinggan. Anak basuh tak? Kita banyak arahan. Tak mau ikut macam Nabi. Tak ada guna psikologi. Saya PhD psikologi, tuan-tuan. Anak bila kata, basuh pinggan, dia basuh tak? Basuh, dia basuh. Wajak punya mak. Mak makan banyak pada saya kena basuh. Saya guna psikologi. Kakak, mari duduk jap. Dia duduk. Kakak, ni ayah nak bagi tahu ni. Tengok dia antara keningnya. Kakak, ayah sayang kakak. Dia tunduk kepala. Ketika dia kesat air mata tu, kakak dekat dapur tu periuknya banyak pergi basuh. Dia bangun, tuan-tuan. Air mata bercampur dengan air sabun. Tengok, itu nama psikologi. Kita guna tak? Tak ada. Saya tengok isteri saya tengah duduk menyusu anak. Kakak, pergi ambil air tu. Ni anak ni adik nak susu. Dia duduk tengok TV. Dia buat macam tu makcik berapa jam? 2 jam tak bangun lagi. Kakak pergi ambil. 3 jam. Bila 3 jam dia tengok PhD psikologi. Abang tu PhD saja. Ni anak ni tak bangun. Saya tengok anak saya. Ketika isteri saya bangun, tengok-tengok iklan. Dia tengok gambar Doraemon. Tengok-tengok iklan. Kakak iklan. Pergi ambil. Dia pun bangun pergi ambil. Tak. Isteri saya, abang suruh dia buat. Siapa saya suruh tak buat? Tak guna psikologi. Ketika Doraemon duduk sedap, dia tak bangun lah. Iklan dia bangun lah. Banyak kita tak guna. Kalau kita mengaji, tuan-tuan, nak ikut Nabi, banyak Nabi bagi garis panduan. Tapi kita suami yang teruk, bapa yang teruk, mak yang teruk, tuan-tuan. Sebab apa? Nabi contoh. Nabi contoh apa lagi? Pemimpin yang terbaik. Nabi SAW, tuan-tuan, pemimpin terbaik. Dia adil. Kita zalim. Zalim macam mana? Cuba tuan-tuan tengok dalam surah Sabah ayat 31. Tengok macam mana dihurai kepada pemimpin yang nak contoh Nabi seperti mana Nabi disebut. Walau tara iziz zalimun. Kamu akan tengok orang yang zalim. Dalam tafsir, ahli tafsir kata zalim itu dituju kepada pemimpin. Zalim itu meletak sesuatu bukan pada tempat. Lawannya adil, meletak pada tempat yang sesuai. Itu adil. Zalim ini kepada pemimpin. Walau tara iziz zalimun mawkhufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Orang yang zalim ini berdiri di hadapan Allah. Allah akan tanya, kenapa kamu zalim wahai pemimpin? Pemimpin akan jawab, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Aku zalim kerana mereka sokong aku dengan perkataan. Mereka berlawan dengan orang yang di bawah. Rakyat, kamu sokong aku, kamu yang pangkah aku, kamu yang angkat aku, mana aku tahu? Mereka tuduh kepada yang bawah ni. Ingat tuan-tuan, bila tuduh yang bawah rakyat, rakyat jawab, yaqulul ladzina istuz'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Rakyat jawab balik. Bila pemimpin kata, mana aku tahu, kamu yang sokong. Rakyat jawab, laula antum lakunna mu'minin. Kalau tak kerana kamu, aku orang beriman. Rakyat jawab, kamu suruh sokong. Kerana kamu, kami patutnya orang beriman. Pemimpin jawab balik, qala alladhina istakbaru lilladhina istuz'ifu anahnu sadatnakum 'anil huda ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimin. Maka kata pula pemimpin, jawab balik, tidakkah telah datang kepada kamu petunjuk? Tidakkah masa hidup dunia ada orang ceramah bagi tazkirah dekat pondok pakat ini supaya jangan ikut kami, pangkah kami? Ni tidak datang petunjuk. Kita duduk di sini tapi tak dapat petunjuk. Mengaji saja, ustaz hebat-hebat tapi hati tutup. Tidakkah datang petunjuk? Ba'da iz ja'akum, telah datang petunjuk kepada kamu. Bal kuntum mujrimin, sebenarnya kamu, kata pemimpin kepada rakyat, orang yang berdosa. Ya, pemimpin lepas tangan. Bila lepas tangan, rakyat jawab balik, wa qala alladhina istuz'ifu lil ladzina istakbaru bal makru laili wan nahari. Maka kata rakyat kepada pemimpin, macam mana kami tak ikut kamu? Bal makru laili wan nahari. Kamu tipu kami siang malam. Makru laili wan nahari, tipu siang malam. Siang malam kena tipu. Ya, Malaysia minyak naik kerana nak tolong rakyat. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ayah saya baru ni, dia kata betul lah, kerajaan tidak membebankan rakyat. Sebab RM50 tahun 90, RM50 penuh bonet kereta. Dia kata aku pergi Tesco,
tak beban rakyat. Aku beli 3 barang ya. Ringan dia tak? Pertama, sekilo udang RM28, ikan siakap 16, lepas tu gula 2 kilo. 3 barang lah. Memang tak beban sungguh. Tuan-tuan tengok rakyat sekarang dizalimi. Sepatutnya gula tuan-tuan turun. Gula turun. Kenapa? Kerana kroni gula naik 285. Nah, minyak naik lagi. Ni tepung nak naik. Tol pula nak kena lagi. GST pun kena lagi. GST ni semua kita kena. Tuan-tuan kena ingat. Ni adik hamba duk angguk apa-apa pun kena juga. Hang pun kena juga weh. Kita ni rakyat duk nanya kita tak apa nak buat macam mana. Tuan-tuan tahu baru ni 31 Disember di Johor, di Kuantan, di Shah Alam, di Georgetown. Ni orang yang gaji 2,000, 20,000, 15,000 gantung flash mob. Turun harga minta turun. Kita duduk Kuala Kangsar gaji 600 naik bagus bengong tu. Hak 20,000 minta turun, hak 600 minta naik tuan-tuan. Agak pun pening tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang turun pun kangkung ya. Larat negara kangkung. Tu beraya dalam buat zalimnya. Bila zalim dia kata apa? Bal makru laili wan nahari. Kamu tipu kami siang malam. Nak buat macam mana? Kita GST diulang tiap hari. Ulang-ulang. Rakyat bila tengok benda yang sama, dia akan datang hati. Nak buat macam mana? Sebab Melayu cepat lupa. Mudah lupa tuan-tuan. Buat macam mana pun tak apa. Tuan-tuan tengok di Thailand. Walaupun minyak mahal, tak ada tol. Satu tol pun tak ada. Malaysia negara pengeluar minyak. Walaupun bukan OPEC. Negara Malaysia pengeluaran minyak termahal di dunia. Apa tak ada di Malaysia? Minyak ada. Minyak macam-macam ada. Minyak kelapa sawit, minyak gamat, minyak nyonyong, minyak macam-macam. Tu buah tak nampak lagi. Kelapa sawit ada, getah ada, biji timah, emas, apa lagi? Biji apa lagi? Semua ada. Gas pun ada. Negara pengeluar. Tengok Singapura, apa ada? Kelapa sawit tak ada, getah tak ada. Nombor 3 terkaya dunia. Sebab pemimpin tak ada rasuah. Jepun tuan-tuan, negara ke berapa? Ke-8 hingga ke-10 terkaya dunia. Pemimpin rasuah jatuh, naik baru. Negara tetap kaya. Ini pengambil rasuah ke tipu ke kroni ke apa ke? Tetap. Sebab apa? Sebab dulu kini selamanya. Allah woi, guna otak. Tak boleh fikir nak ikut Nabi. Zalim jatuh bang. Bal makru laili wan nahari. Mereka tipu kita siang malam. Tengok tipu macam mana? TV3. Kita nak cakap tak boleh. Saya nak masuk TV3. Baru ni rakam 2 slot. Tak keluar-keluar sampai sudah. Rakam ya tak keluar. Kan? Tu pun kita kontrol tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kita berada hukum. Tak keluar juga tuan-tuan. Patut membalun tu ya tuan-tuan. Ni lagi tak keluar tu. Tahu macam mana? TV tak keluar. Ni medan inilah ustaz-ustaz. Naik memar. Saya baca di Sungai Seluang 20 minit. Anak muda penuh. Wahai anak muda, ini masa kamu. Tengok baru ni di dataran Betuus. Malam 31 Ogos. Kami ingat 10,000 anak muda. Tiba-tiba hadir 50,000 anak muda. Dengan main naik motor. Bunyi pun tak. Dulu zaman tahun baru. Pep. Senyap sunyi. Dengan serban. Dia relax ya. Subhanallah. Anak muda. Hebat tuan-tuan. Ini perkembangan cukup hebat. Kalau macam ni lah anak-anak muda. Tengok BN pun main dah. PRU 13 kita boleh menang. Sokong dah tengok. Yang kepala hitam hang bagus betul. Mana nak tahu orang yang sedap macam ni. Ni Perdana Menteri Malaysia. Hang gelak apa? Yang ni ketua pembangkang hang anggur ni. Yang ni pula hang ganti mak sabu. Ni gelak sikit ganti Asami Belu. Hang gelak apa? Kan? Yang ni yang ni aku tahu Puan Zarkashi. Tukar aku pergi Pulau Ketam. Ni masa mereka ni lah. Masa kita tak ada tuan-tuan. Tambah pakcik-pakcik yang duduk pondok ni umur 60. Lagi tunggu masa. Saya 46 kan. 10 tahun lagi mati ya tuan-tuan. Ataupun mereka ni 40 tahun akan datang. Ni 40 tahun dengar ceramah. Tiba-tiba ini Perdana Menteri Malaysia yang ingat Allah. Semayang tak tinggal. Ucap, kita berada di negara Malaysia
hukum Allah termaktub dalam Quran. Saya dengan ini mengisytiharkan Malaysia melaksanakan hukum Allah. Macam mana? Kita semua dapat pahala. Tengok, makcik yang mati dapat pahala sebab Perdana Menteri kita nampak tu tepi pokok pisang lah, nampak. Sebab bersama dengan rakyat. Tuan-tuan tengok, pakcik gelak apa dengar tu. Hang tu wasiat saya. Hang sokong aku tomok hang dia. Tuan-tuan, ini masa akan datang, mana nak tahu. Itu yang kita nak. Bagi mereka faham agama, orang yang hebat. Macam mana kita nak? Tuan-tuan, bal makru laili, hang tipu kami siang malam. Siang malam kena tipu TV3, TV1, berita harian, berita Ustaz Melayu. Kita nak buat macam mana? Ni tadi lah Ustaz masuk baca khutbah Sungai Seluang, bergegak masjid 20 minit. Sampai ada seorang pakcik tu, mereka nak tengok pasal apa? Rupanya dia nak takbir. Aku tak, kalau takbir pakai Allah hancur itu masjid. Semua semangat tu makcik tu. Tengok habis tu khutbah semahyang, dia pun papit, gigi tak ada. Gigi tu papit. Dia kata doktor orang bagi game muda tapi semangat tuan-tuan. Tu tengok, bal makru laili wat, mereka tipu kita siang malam. Wahai anak muda, jangan ditipu sekali ni. Ni ingat, 4 tahun akan datang. Ni banyak boleh mengundi ni. 4 tahun tunjukkan kehebatan kamu. Anak muda bangun. Pakcik kita, makcik tak mau buat biar. Itu pokok kabu. Dia jatuh, kita tunggu anak-anak makan. Lama-lama. Tapi kita tanam pokok kabu yang baru ini. Biar mereka tumbuh walaupun main debu. Nampak tu? Ini ganti SMB Belu kuda abang dah. Abang gelap. Mana nak tahu kan? Main debu. Loh, ni dia. Yang ni yang kita nak. Mereka tak boleh tipu kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab akhirnya wa asarun nadamata lamma ra'awul adab. Akhirnya dua ni rakyat pemimpin, dua-dua duduk di hadapan Allah, dua-dua diazab oleh Allah di dalam api neraka. Ni tuan-tuan baca surah Sabah 31, 32, 33. Kita nak ikut Nabi, Quran pun tak baca. Kita nak ikut Nabi, sunnah Nabi pun tak nak ikut. Lepas tu macam mana? Tengok kerajaan Brunei. Saya dengan kuasa yang ada, saya mengisytiharkan Brunei akan melaksanakan hukum Allah pada 1 April. Baru nak laksana. Dengan izin Allah tuan-tuan, Datuk Harudin pergi tengok 50% jenayah dah turun. Baru nak laksana. Dengan izin Allah tuan-tuan, mereka nak laksana apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, kepada kita. Dengan izin Allah tuan-tuan, kerajaan Brunei melalui cari gali minyaknya menjumpai lagi 6 telaga minyak yang boleh diguna untuk 600 tahun akan datang. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang melaksana hukum Allah, Allah beri keampunan, rahmat berlimpah. Kita tak yakin mengaku Muhammad, nama Muhammad, Razak, Ishak, Maryam, tetapi hukum Allah yang Nabi bawa kita lawan. Kita kata ni apa? Hukum-hukum manusia, hukum ciptaan-ciptaan. Ini hukum dalam Quran. Sebab apa? Hukum Allah ini nakalam minallah. Allah cegah. Kita mencuri, ada hukum dia. Orang merompak, ada hukum. Sebab apa mereka terlaksana? Mereka perompak, mereka perasuah, mereka kroni macam-macam. Sebab tu tuan-tuan yang kasih, wahai anak muda, dengan semangat yang ada ni, cinta Nabi, ikut Nabi. Kita ikut Nabi, insya-Allah Allah sayang dekat kita. Bila sayang kat kita, kita harap kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala sampai masa mati ya tuan-tuan. Pakcik-pakcik yang duduk di sini sampai masa Tuhan ambil. Saya pun Allah ambil. Adik, kamu ada masa lagi adik. Kamulah yang akan merubah Malaysia ini. Kamulah yang duduk di college community yang membukakan minda pelajar-pelajar yang lain. Kamulah yang membawa inspirasi untuk mak ayah kamu di kampung tu. Cerita adik, ni kita duk pakai tu. Pakcik-pakcik duduk sini pakai apa? Nokia 3310. Orang tak pakai dah tu macam oi. Orang pakai tu Samsung Note 3. Dia duk pakai tu. Tu pun tekan-tekan lampu keluar ke depan. Abang suruh telok. Oi, pakcik, tukar ah. Pakai tu Note 3 kan. Pakai hebat. Ni orang tak pakai dah. Ni duk pakai tu 3310. Tekan lampu, tuluh hidung. Tu yang tak boleh buat apa, kita ceramah. Tak boleh aku tentuan dulu kini selamanya. Mampu orang nak cerak-cerak Facebook. Orang baca apa? Twitter. Twitter, WhatsApp kan. Kita ada Instagram, tengok. Buka-buka tu dah maklumat terkini. Tengok-tengok kangkung. Oh, kangkung.
Ini dia kangkung. Dia gelak kangkung. Siapa? Lah bengong. Dia apa? Dia kata kangkung dia gelak. Lah tak faham. Tebak 3310 telur hidung. Pakcik tukar pakai note. Bubuh dengan streaming apa semua internet. Nah, tengok perkembangan terbaru. Ni anak muda sekarang ni perkembangan. Kalau ikut ni, saya tak ada apa. Tengok baru ni Samsul. Pi di dataran 50,000. Rupanya dia balik Mekah dengan saya. Saya duk bagi tazkirah di Jabal Rahmah, di Jabal apa nama Hudaibiyah. Tiba-tiba turun 144. Samsul tengok saya. Ni Ustaz Abdullah Khairi ya? Dia main, Ustaz ambil gambar. Dia ambil gambar dengan saya. Jamaah, hui, Samsul ambil gambar dengan Ustaz tu. Ingat apa aku mengkau ayun lah. Mereka pun, mereka pakai ambil gambar dengan saya. Rupanya Syamsul Yusuf Aslam, pengikut tegar Ustaz Azhar Idrus. Dia tarik habis pengarah-pengarah. Termasuk dengan Prerek Andre, Iyad Hamzah. Aku nak sebut benda arti. Diana Amir, baru ni saya, Ustaz Aslin, Iyad Hamzah. Diana Amir, forum. Menangis di dataran Maybank. Balik-balik tunjuk gambar kat bini, kat isteri lah. Tengok abang forum dengan Iyad Hamzah, dengan Dina Amir. Terus isteri saya angkat tangan. Ya Allah, kuatkan iman suamiku ya Allah. Tak kuat macam mana punya segak-segak kan. Kita pun terlayak duk. Terah serban ni belum tentu. Tambah tak pakai serban tentu. Hamba gelap apa saya duduk Pulau Ketam tau. Pulau Ketam seminggu tak balik, tak apa. Kena tukar 24 jam tuan-tuan. Kerana baca khutbah ya. Wahai penduduk Kuala Kangsar, baca khutbah. Ustaz baca khutbah. Kena tukar Pulau Ketam. Bukan nampak lawan kerajaan. Baca khutbah. Ya Allah, kalah pemimpin yang zalim dalam pihak raya akan datang. Sebut pemimpin zalim kalah ha? Siapa zalim kalah ha? Di AP Gapai kalah bang ha? Ada seorang tu dia rasa pemimpin. Report dekat Puan Zarkashi. Saya kena tukar 24 jam. Pulau Ketam. Duduk seminggu tak apa. Duduk 2 minggu. Duduk sebulan tak balik tuan-tuan. Tengok negro pun putih. Tengok kucing jalan seksi, catwalk. Hampa gelak tak kena apa. Allahu akbar. Tapi alhamdulillah bila kena tukar dapat surat. Yang abang kena tukar. Tukar mana? Pulau Ketam. Jauhnya. Dia kalau nyo panjang tu mat Arifin Sukun. Maksud dia jauh lah. Kalau kita tengok anak darah tu putih, tak apa putih. Tapi kalau makcik balik, anak darah tu putih. Yang putih lah tu. Kalau nak darah tu hitam. Suami dia, wah, lagi. Hitam lah tu. Ni isteri saya kata, jauh lah. Abang tak mau pi. Dia kata apa? Abang pergi bang. Abang pergi Pulau Ketam. Saya tunggu abang di Pulau Pinang. Tu aku pergi yo. Pegang surat nak tunjuk kat mak. Mak darah tinggi kecil manis semua dah. Sembang setengah jam. Mak, saya kena tukar. Dia ingat Pulau Ketam tu sebelah Pulau Jerjak. Mak, saya kena tukar. Tukar mana? Pulau Ketam. Oh, dekat aja. Naik bot aja. Pulau Jerjak. Mak, Pulau Jerjak. Mak tahu Pulau Ketam tu kat mana? Kat mana? Dia kena naik bot daripada Pelabuhan Kelang. Jauhnya. Hanya tu panjang tu jauh lah. Mak dah tak sihat, darah tinggi, kecil manis semua dah. Mak, saya cadang tak nak pergilah. Mak saya kata apa? Kalau saya pergi mak meninggal. Dia kata kalau aku mati, dia kata kamu doa aku di Pulau Ketam, aku dapat pahala di dalam kubur. Tengok mak, tu yang saya pergi. Hari pertama 1 Ramadan bang, punya zalimnya kerajaan nampak. Termasuk kerajaan aku. Woi, ingat tak? 1 Ramadan. Macam mana dia pakai baju tu dia kena. 1 Ramadan buka puasa dengan air zam-zam dibekal oleh isteri buah kurma 3 biji tamar ajwa. Allahu akbar, Allahu akbar. Ambil buah kurma bubuh nak telan dengan air zam-zam. Tak masuk kakak makcik. Teringat isteri yo. Teringat suami. Teringat suami pula. Teringat anak. Hari kedua, tak nak buka puasa seorang-seorang. Pergi Masjid Shah Alam. Pipi tengok-tengok. Buka puasa Masjid Shah Alam. 2,000, 3,000. Beratur ni. Sampai-sampai. Ustaz pun datang juga. Datang apa di rumah aku apa. Beratur-beratur sampai-sampai. Azan masuk. Hari kedua buka puasa. Tempat pun tak ada. Abang, kakak, adik. Saya berbuka puasa. Di hari kedua Ramadan. Di tangga Masjid Shah Alam. Kau ada tangga Hampa tengok zalimnya kerajaan ini. Tu pun hampa tak boleh buka minda dia.
Alhamdulillah, saya doa di Mekah setiap kali saya pergi. Saya pergi setahun 4 kali. Ya Allah, siapa yang tukarku ini, kalahkan ya Allah. Dengan izin Allah, orang yang tukar kalah dalam pilihan raya baru ini di Batu Pahat. Tuan-tuan, doa orang zalim mustajab. Hampa jaga. Hang jaga. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, pukul 11 tu. Saya ceramah dekat 2 jam dah. Tengok, budak-budak boleh tunggu. Hang jangan lupa. Hang ganti SME belum, oi. Tuan-tuan yang dikasihi, insyaAllah kita ikut Nabi. Saya sebut satu-satu lah. Suami, ayah, isteri, anak, sampai pemimpin lah tuan-tuan. Nak ikut Nabi. Kalaulah kita boleh cinta Nabi macam ni, insyaAllah kita akan lahirlah orang-orang yang mendapat syafaat Nabi SAW. Saya dah setakat itu ceramah saya. Tuan-tuan balik dekat kereta sana, nampak tu ada ni, ambil seorang satu buku ni, doa dan zikirku. Bacalah, ada doa yang saya dapat daripada seorang wali Allah, nama Tuan Haji Ahmad Tuan Hussein, Tuan Guru. Dia mati ketika nak solat subuh. Dia jatuh, kemudian isteri nak pegang, dia kata jangan pegang, biar ku mati dalam wuduk. Dia mati. Dia bagi ni, namanya ru'yah pendinding diri. Bacalah doa ni, ambil seorang satu free. Dan saya nak buat mahat tafiz. Kalau tuan-tuan rasa nak derma, masuk dalam Maybank atau Bank Islam, ataupun ada tabung sana, tadi dah derma kan. Ini mahat tafiz saya pula, mahat tafiz Ar-Riyadi. Ambil seorang satu, saya bawa banyak dekat 1000 lebih. Dan insyaAllah ada barang-barang yang saya nak jual untuk mahat tafiz saya. Ada minuman herba, ini sesuai untuk makcik-makcik yang sakit lutut dan sebagainya. Ni, kopi Syifa, bukan kopi, minuman. Ada madu, adik-adik bagus adik, RM50, very good, Yaman punya. Dan ada CD saya yang terbaru, Ustaz Aslim Bahrim, saya Jihad Harta. Tuan-tuan dengarlah VCD tersebut, harga RM10. Balik pasang gelak sampai senak perut. Tuan-tuan belilah. InsyaAllah dapat di sana RM10. CD tersebut. Kita jumpa lagi dengan 2 rangkap pantun. Terima kasih. Pergi ke Dubai, membeli meruku. Bye bye, I love you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.